Apakah pendapat Abang Nas berkenaan dengan kereta-kereta China? Boleh tak? Boleh tak? Jujur apa ni? Nak masuk ke tak? Cakap dulu. Okey. Tak boleh cakap dulu. Tak boleh cakap dulu. Tak cakap lah. Tak boleh. Boleh cut je. Ada lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, aku kena bawa extra lagi satu mic. Kenapa tau? Aku kebetulan dekat sini. Aku lalu je. Aku nampak sebuah kereta Porsche yang warna putih itu. It looks a very interesting and very familiar car. Lepas tu pula, aku nak tanyalah, boleh tak aku minta izin nak meraba kereta hak milik Abang Naz. Kenapa lari? Kemai sini. Ni boleh pegang mic. Terima kasih. Halo. Dah start rubber ke? Dah start rubber. Tangan dulu. Lepas tu kereta. Okey. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang dan bukan selalu aku dapat meraba kereta famous macam ni. Hui, bestnya. So kereta pun dah sampai kan. Jadi kita jangan melepaskan peluang ini. Abang Nah boleh minta kunci dulu tak? Kunci dalam beg. Alamak. Sekejap. Boleh. Dapat dah, ladies and gentlemen. Actually to be honest this is actually my first time pegang kunci Porsche tau. Dia ada juga bentuk Porsche dia dekat sini kan. Cantik. Okay. First and foremost okay, kita bertanya dulu dekat Abang Nas the overall, the spec, the car. This is Porsche Macan. Betul. Spek dia dan apakah aksesori dia dan tahun apakah, gitu-gitu semuanya. Yang ini adalah Japan spec, Porsche Macan 2.0 Sports Chrono. Kalau tengok dia Porsche ni untuk generasi yang first lah, bukan EV. Dia ada 3 jenis, 3 facelift lah kan. First yang pre-facelift, yang ni adalah kedua. Tapi the reason saya pilih yang kedua facelift 2020 ni 2020. Okay. Sebab dia punya button dekat tengah-tengah bahagian dalam center console tu physical button. Nanti kita usah. Itu antara the reason sebab saya beli Porsche Macan ni juga. Sebab saya appreciate Porsche punya button-button yang complicated physical yang nampak macam sophisticated. Orang lelaki kan baru puas sikit meraba. Yes, kita boleh jadi geng. Kau suka yang Tesla ke kau suka yang betul-betul Porsche? Tesla ke Taycan? Tesla mana ada button? Tesla tak ada button. Itulah pasal. Tesla semuanya on screen. Most of it on screen. Sebab tu dia beli BMW. Ada button. Appreciate physical. Boleh raba. Yes. Itu dia. Okay, sekarang turn aku pula. Aku pusing satu round semuanya dia punya tinted is very beautiful, nicely done. Kemudian dia punya wiper dekat sini. Apa lagi? This is the first car Abang Nas. Ya. Adakah from your experience adakah ini adalah kereta yang pertama yang aku pernah nampak yang di mana dia punya side mirror ni ada lubang dekat sini? Ada lubang airflow lah kan. Ada ke? Kereta lain macam jarang ada juga kereta yang ada, aku tak ingat. Tapi yang ini kau kan Porsche Macan yang sebelum tu dia tak ada lubang. Tapi ini bertuah pula dapat lubang. Bertuah pula. Bertuah dapat lubang Dia masuk laju. Aku tak sempat nak catch up. Dekat Jepun, kalau korang beli Porsche ataupun kereta-kereta Recon ni, dia begitu banyak customization tau. Sampai ke benda-benda kecil. Nanti kalau kita tengok kat dalam, ada kereta stok tu yang ada kalau nak pergi Recon ni kan. Yang tu ada, yang ni ada, yang tu tak ada. So sebelum beli kereta Recon tu, korang kena study betul-betul kan apa spek-spek dia. Sebab customization especially macam Porsche ni banyak gila. Setuju. Sebab kepada korang yang berminat nak tengok kita kereta Recon lah. Kereta Recon tu banyak spek, banyak condition. Kena tengok betul-betul, teliti apa kereta yang korang nak tu, study betul-betul. Sebab lain kereta, lain kedai, lain spek dia, lain harga dia, semua lain. Kena take note of everything yang kita listkan tadi lah. Sambung. Rim dia adalah, aku nampak dekat sini 21. Adakah depan dan belakang lain size? Lain size. Dah tahu dah kereta sporty ni selalu menggunakan lain size. Sebab biasanya kereta macam ini, yang depan ni 265. Okey, belakang 295. Ambil kau besar gila. Almost 300 lebar lah. Jadi tengok dekat sini fitment dia ngam-ngam sui lah. Biasalah Porsche kan. Okey. Ini 21. This one pun 21 sama. 21. Okey, cun. Cumanya saiz belakang tu tayar dia lebar sikit, besar sikit. Okey, so that is the biasanya characteristics of a very fast sporty car kan. Di sini lampu ni semua sama. Ini okey. Nas, nak tanya dari segi luaran, dari segi original spec yang datang dengan configuration kereta ini, adakah tambah benda-benda atas kereta ni?
Antara tak ada tambah lagi. Ikutkan nak tukar sport rim, nanti saya cerita. Cuma saya yang stok ini dia datang dengan betul-betul putih kebanyakannya lah kan. So saya hitamkan bahagian lips depan ni. Okey, wrap. Okey. Bumbung. Oh, patut nampak handsome. Okey, dah hitamkan. Okay. Lepas tu sini ada chrome, saya hitamkan delete chrome kat sini. Bingkai cermin ni. Okey. Ni. Ni pun wrap ke? Wrap. Ui, tak nampak siap. Kemas kan? Kemas gila. Lepas tu ni door handle ni susah nak buat sebab dia melingkuk ni kan. Nampak clean. Dapat clean. Lepas tu sini pun saya hitamkan. Biasanya memang dia orang datang dengan matte black, tapi model ni dia bagi body color. Bawah ni pun saya hitamkan. Okey. Memang kemas tu. Serius. Bayangkan kalau ni semua putih kan. Ni sorry ni stok adalah putih. Itulah. Bayangkan kalau ni putih-putih kan, bawah tu putih kan. Nampak kosong. Nampak lain tau. Terus dah hitamkan tu nampak sporty terus. Betul. Ni pun saya hitamkan spoiler. Cek kita cek kerja wrap dia saja kan. Ada tak? Ui, kemas tu. Sida kemas. Kan. Cun. Satu lagi dengan bawah ni. Ni susah ni. Okey, belakang ni tak ada apa-apa add-on Tak ada. Okey. Ni dia datang sekali dengan sports exhaust exhaust package. Tengok tu quad exhaust suit. Bermaksud korang dia dekat dalam dia ada butang, korang boleh tekan, dia boleh buka valve tu. Valve tu dia boleh buka. Dia boleh buka valve, bunyi dia lain sikit lah. Try nanti kita try belanja Okey. Jap. Aku ni wajib kalau dah kereta dah unlock biasanya, body mirror dah buka kan, kita kena tengok. Ini boleh buka dari sini tuan-tuan dan puan. Ada tak tulis apa-apa dekat sini? Just a little note because recently kan aku ada rubber kereta BMW M3 competition tau. M3 competition tu dia dekat fuel cap dia ada tulis tau, BMW recommends V-Power Racing. Sahaja tau. Sahaja dia tulis kat sini. Enjin tak tanya enjin pakai enjin apa? Okay, that is where aku biasa jarang mention. Okay, tak apa, since abang Nas dah mention kan. Okay, engine, spec, gearbox semuanya lai sekaligus. Enjin sebenarnya dia pakai Volkswagen je. GTI. Tahu group yang sama. GTI punya. That's one of the reasons saya beli. Okay. Gearbox PDK lebih kurang juga macam DSG, wet dual clutch, tapi PDK jarang ada problem. Kalau search PDK Porsche tu memang dia trademark lah. Dual clutch. So wet one clutch. Of the reason juga waktu sebelum beli kereta ni comparekan dengan lain, salah satunya sebab gearbox. Kita suka gearbox Volkswagen. Siapa yang tak suka gearbox Volkswagen kan? Cuma Audi cuma takut problem itu kan. Tapi PDK dia orang enhance dan jarang ada problem. Memang kereta ni sangat boleh katakan reliable. Minyak jimat gila kot. Korang jangan jealous. Minyak jimat estimated satu full tank berapakah? Full tank lebih kurang 110-120 kan. Tangki besar. Tapi biasanya kita kasi minyak 100 lah kan. Okey. KLJB biasanya kalau naik Civic lebih kurang dalam RM55, minyak sekarang RM2.05. Okey. Preve dulu saya pakai Preve lebih kurang RM60. Kereta ni lagi jimat daripada Preve 1.6 2.0 turbo. Tak tekan ke? Kalau bawa disiplin lah. Kalau bawa disiplin, tapi it's hard. Dah kereta sedap. Dekat sini semua kita dah cerita. Okay, nothing else. Nampak gaya, kita kena masuk dekat dalam Abang Nas. Boleh Boleh. Let's go. First time. Okay, wait dah. Calm down. GR Song. Kita kena tengok dulu dia punya door panel. This door panel looks a little bit familiar. Tak tahulah, maybe it's because of this button. Abang Nas setuju tak? This one is, I think is a part of Volkswagen punya. Volkswagen, Audi. Arteon kot ni, button-button ni. Very very familiar, but the rest is not lah, obviously lah. Ni semua ni Porsche punya barang kan. Condition actually, selain kotor tu jangan cerita lah. Actually the condition overall looks nice lah. Dekat sini power seats, dia punya button bukan plastik cikai, tuan-tuan dan puan. Ini adalah, I don't know lah, apa aku raba dekat sini macam aluminium lah. Feels very very premium. Support semua button semua ada. Nak belah lah lambar ke depan ke belakang ke dekat bahagian bontot, pandai-pandai lah. Ini seat merah wow. Satu benda je lah. Tak ada sunroof. Nampak gelap gila. Juga dah tak ada sunroof. Tak ada sunroof. Abang Nas dah mention dah. Abang Nas, saya nak masuk boleh? Sila. Boleh ni tak tunjuk ni. Ada crash. Yes, ada crash. Specifically for the Porsche. Kita duduk dulu Okey, itu dia. Senyap siut. Senyap. Tapi minta maaf dahulu sebab mungkin gelap sedikit lah. Sebab ialah
kereta premium, roof gelap dan juga tinta pun agak gelap sedikit lah. Nice. Okay. We start. Bahagian sini rubber itu wajib ladies and gentlemen. Kalau siapa yang bagi aku kereta tak rubber, aku tak nak rubber. Okay, ni semua airbag ni semua. Ini gloss pack ada tak benda kat dalam? Ke memang panel je? Tak ada. Asalnya dia adalah matte black. So saya stiker juga. Oh, stiker. I see. Pada masa yang sama nampak premium dan protection sedikit lah. Boleh buka tak? Boleh, tapi barang akan terkeluar. Okey, tak apa, buka je. Buka je. What's up? Alamak, tisu kan. Tak apa, tisu itu wajib dalam sebuah kereta. Ui, ni feel ni besar jugalah. Dari segi spek, ada tak spek yang lagi atas yang mungkin ada benda-benda yang tak ada dalam kereta ni? Ada? Ada? Selain sunroof lah. Selain sunroof, okey. Ada dua benda yang biasanya untuk 2.0, sebab makan ni ada makan 2.0, makan S, makan GTS. Tapi untuk 2.0 ni saja, sebab yang atas tu S dengan GTS dia 2.9 ataupun 3.0 lah orang kata kan. Tapi untuk yang ini biasanya semua benda dah ada kecuali dua benda. Satu benda tu saya nak ada, satu benda saya memang kau dapat tak nak ada. Yang pertama, kalau nak ada sunroof, tapi tak dapat lah stok nak particular tu, susah lah kan. Lepas tu nombor dua yang saya tak ada dan saya tak nak ada, iaitu exhaust. Exhaust dia akan ada button dekat sini untuk turun naik lah. Saya lebih rela nak ada sports exhaust ni, exhaust package. Setuju. Daripada exhaust, sebab kereta ni bagi saya dah SUV, so dah tak perlu tinggi rendah. Jadi yang itu adalah benda-benda yang tak ada. Kita lupa nak tanya soalan rahsia. Kenapa ambil kereta ni dan bukan kereta-kereta SUV yang lain? Ada tak? Boleh tak bagi spill sedikit kenapa? Ada tak sebab dia? Ini soalan biasa. Kenapa saya pilih Porsche Macan? Jangan kecil hati pada yang klien tu kan. Sebab saya antara waktu nak beli tu, antaranya saya survey, saya memang nak performance SUV yang saiz kecil ataupun compact macam gini. So antara shortlisted waktu tu adalah X4, BMW X4, Mercedes GLC Coupe. Cantik gila bentuk dia, yang last generation, bukan current generation. Tapi dalam banyak-banyak tu, antara yang paling menangkap hati adalah Porsche. Sebab nombor satu, dia macam complete package tau. Sebab saya nak practical juga, nak sports car yang agak handle best dan laju. Dan laju tak laju, BMW saya lagi laju, tapi dia praktikal, cukup praktikal. Ada orang kata praktikal apa Porsche Macan ni kan, seat belakang sempit. Yes, seat belakang sempit daripada kebanyakan kereta, tapi boot space lebih besar daripada kebanyakan kereta, dan ada ruang tyre spare kalau korang nak beli space saver. Even boot space dia lagi besar daripada X70. Jadi memang boot space juga antara faktor utama juga. Faktor utama, practicality. Lepas tu saya dah test drive, bawa balik rumah 3-4 hari biasa dapat mediakan macam-macam jenis kereta yang saya dah sebut tadi lah. X4, Evoque, GLC Coupe, dengan yang ni GLC Coupe jatuh lah dia punya kategori handle yang best dia tu kan. Sebab tu dalam video saya pernah cakap, korang takkan jumpa satu sports SUV yang boleh handle lagi baik daripada Porsche Macan, tak kira apa urus ke whatever ke, kecuali Ferrari Purosangue ataupun EV Lotus Electra tu lah kan. Itu tak EV tak campur lah, mungkin kecuali Ferrari saja. Aku pun tak pernah lagi dapat info-info yang mahal macam ni tau. The closest yang boleh handle high speed corner macam Macan ni, closest is of course Audi Q5. Audi, sebab dia kembar dia dengan BMW X4. Dah agak X4 X3 lah. All of this I would say still Porsche among ranking boleh dikatakan high jugalah. Porsche, Audi, BMW. Okay. Tadi Nas ada cerita dari segi seat belakang. Aku macam nak duduk dekat seat belakang pula lah. Boleh try ya? Kita akan rasa sedih sikit lah. Rasa sedih sikit lah. Nak rasa sedih? Nak? Okey, jom. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, before we go into the behind, dia punya belakang door panel dia is quite similar yang aku nampak dekat sini kan. Aku perasan banyak-banyak kereta kan. Ini Manas, confirm yang ni bukan add-on Shopee. Ada agak dah. Sebab biasanya kereta Conti, kalau dia ada bagi macam ni kan, dia jarang bagi benda macam ni. So this add-on lah. Okay, it's actually a very useful lah. Letak dekat sini kan, tak ada jatuh kat bawah kan. Usha dulu seat warna merah dia very beautifully perforated. Ni semua cantik, semuanya balut kulit. Ini boleh buka.
Ada armrest pula. Memanglah armrest. Ada cup holder. Lepas tu sini ada tak ski hole yang boleh buka? Ada. Tak tahulah. Ada. Okey. Okey. Inilah standard kereta Continental. Biasanya pun ada lubang macam ni lah. Kereta-kereta Jepun mana ada kan. Okey, cun. Kemudian this one. Di sini, my god, this one looks very Shopee. Ni yang ni kadang-kadang aku pelik. Dia tak ada ni tau. Aku pelik. Dia tak ada di poket. Kadang-kadang ada kereta yang ada. Kan ada. Kalau ada pun bagi jaring aja. Yes. Tak tahu kenapa. Tak faham. Kau engineer, apa masalah kalau letak poket? Letak je lah kan. Apa salahnya kita nak letak barang. Bukannya mengganggu ruang apa. Nipis je pun. Betul. Pelik lah kadang-kadang ni. Yang bagi jaring pun sakit hati. Okey, kita sambung dekat sini. Cantik. Ni pun besar. Aku suka kalau van dia kadang-kadang kecil, kadang-kadang rendah. Ni kuat tinggi. Boleh lah, tak adalah tinggi. Tapi boleh lah dia lubang dia cerong dia besar lah. Aku baru perasan lah kau cakap kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Ni agak tinggi juga. Kan? Okey. Aku sebab kadang-kadang kereta dia punya aircon corong dia rendah. I learn something new lah. Terima kasih. Aku rasa proud lah. Kenapa tak tahu kenapa. Aduh. Masuk dekat dalam. Tengok tu. Dia macam atas peha sedikit lah. Okey. Abang Nas duduk dekat sini. Your sitting position. Abang Nas tinggi berapa? 167. Cuba duduk ngam-ngam. Okey. Ruangan. Okey. Cun, Headroom tak ada masalah. Cuma leg room not as big as normal lah kan. Boleh lah. Tapi at least bawah ni dia bagi besar, so kita boleh sumbat lah. Sumbat. Kadang-kadang sumbat ni okey kan. Dua dewasa, satu kanak-kanak. Okey. No problem. Boleh. Depan kita pula, ini macam meminta skrin. Tak tahulah. Kan, tak ada pun. Dia just boleh macam tu. Ya. Wow. Macam ni boleh tak? Dia kena duduk tangan. Okey, tak apa. Jarang tengok kereta adjuster boleh ke depan macam tu. Soalan seterusnya, a little bit of sensitive question. Tak tahu Abang Nas boleh jawab ke tidak. Kita try. Apakah pendapat Abang Nas berkenaan dengan kereta China? Boleh tak? Jujur apa ni? Nak masuk ke tak? Cakap dulu. Okey, boleh. Kereta China okey. We have to respect siapa-siapa pun yang buat kereta. I support them, but in term of accessories, in term of quality, everyone boleh buat. Infotainment system, everyone boleh buat. But engine somehow dia perlukan experience yang bukan 1-2 tahun. Dalam masa even 10 tahun, dia perlukan experience dalam at least 20 tahun untuk buatkan betul-betul smooth butter engine yang reliable. Dia punya gear shifting, gear ratio. I think China, kereta-kereta China perlu fokus lebih dekat situ. Jawapan selamat. Tapi deep. Jawapan selamat tuan dan puan. Bukan senang nak dapat korek jawapan-jawapan yang macam ni. Okey, pendapat je Asam. Pendapat aku nak jawab juga kan. Bagi aku kereta-kereta China ini sebenarnya dia orang okey. Aksesoris dari segi harga dan segi spek tu adalah sangat-sangat menarik. So far susah nak beat lah. Kalau nak katakan kereta-kereta yang segmen kategori yang sama, memang kereta China win lah dari segi spek. Tetapi if you are really into driving, to me personally aku tak cakap orang lain, to me personally I think you look at other cars, if you are into driving, you would probably feel more in the other cars. Dan juga satu je aku notice, baru perasan ada, tak boleh cakap bodoh. Tak cakap je. Tak boleh. Boleh cut je. Pendapat aku peribadi sahaja. Kalau kau perasan orang-orang yang beli kereta sekarang kau tengok social media wherever you looking at lah, TikTok ke YouTube ke mana kan, kau tengok orang-orang yang beli kereta itu, ada tak kereta China? Saja nak mention cuba korang belik-belik, ada tak? Macam tak ada angguk. Okey, selesai bahagian depan pula, kita pergi ke bahagian boot. Boleh abang? Boleh Please buka. Okey, biasanya boot dia Jeng. Ini kamera. Wih, hidden shoot. Serius. Ramai orang tak tahu. I have never seen button dia. Tapi implementation dekat sini mungkin bagi aku pendapat lah, dia mungkin bahaya sedikit sebab kadang-kadang ada sebab dia kenapa dia dekat bawah. Sebab mungkin dari segi matahari dan hujan dan kekotoran dan dari segi keselamatan dekat bahagian sini tak juga kan. Kalau bahagian sini kalau langgar mampus juga button tu kan. Dekat atas sini pun macam selamat pula kan. Tak apalah, pendapat aku tiba-tiba pelik kan.
Okey, kita tengok dekat bahagian bawah. Itulah, inilah apa yang Abang Nan maksudkan boot space dia is very the humongous. Not Besar. humongous. It's not bad. But it's not Dalam. Yeah, dalam. It's smaller of course than similar like CX5, bigger than X70 I think. Not bad, not bad. Dekat bahagian belakang sini ada apa yang kita boleh raba? Ada 12 volt dekat sini. Lampu, adakah lampu putih tapi tak on pula kan? Okey, I assume lampu putih lah. Lampu putih. Masa sini pun, sini macam ada folded ni boleh lipat lah. Tak boleh. Tak boleh. But of course, come on, quality Porsche memang keras punya. Masa sini semua balut fat lah. Kereta premium biasanya lah. Dan macam ada cover and bawah dia ada tak spare tak? Oh tak ada. Oh ya. Oh minta maaf ada benda-benda. Okey. Kepada yang tak tahulah, additional sharing information kalau korang cari kereta Recon, biasanya tak ada spare tire. Sebab kenapa? Jalan raya dekat Jepun is very pretty, very beautiful, and diorang punya support sangat dapat. Call je 5 minit towing sampai. Dekat Malaysia belum lagi. Tapi korang kena prepare yourself lah. Kalau korang ambil kereta Recon, biasanya tak ada spare tire. Macam kereta aku. Kereta aku nak raba tak? Nak. Sekejap lagi Okey tuan-tuan dan puan, itulah sahaja sesi meraba aku untuk kereta Abang Nos. Kereta Macan dia very beautiful. Tetapi minta maaf, aku bukan jenis yang speak about the engine and speak about the driving experience, the performance apa benda. Tapi terima kasih juga Abang Nas ada juga sharing lah, ada sedikit fuel consumption dia, performance dia semua is very beautiful. Tapi personally aku jarang lah, because my advice is kalau korang memang sedang nak mencari kereta, membeli kereta, test drive yourself. Sebab lain orang, lain pengalaman, lain experience. Of course, tengok juga review kita sebab kita memberi pendapat juga. Tapi if you really want to buy your car, test drive yourself lah. Betul tak Panas? Betul. Test drive sampai puas. Test drive sampai puas. Sebab kereta dah bagi, lenjan je. Jangan lenjan macam orang gila. Jangan. Bawa, feel everything. Okay? Terima kasih Panas. Thank you bro. Jarang, susah. Jarang nak dapat tu. Okay, itu saja daripada aku. Terima kasih. See you next Subscribe video. Subscribe Panas juga. Subscribe je langsung. Bye.